Okey geng, settle pemasangan casking Shaki 3. Okey, untuk handle dan start drag tadi aku skip sebab ada barang yang miss, tapi dah jumpa, dah settle. Macam start drag ni. Okey. Hari tu dia punya drag ni agak cair cair tak best. Tapi yang ni aku dah buang dia punya grease dekat dia punya carbon tap washer kat dalam ni. So dia jadi padu kuat. Itu kelebihan dia kalau kita buang dia punya carbon tap washer grease tu. Okay geng, settle lah. Kayuhan dah memang sangat-sangat smooth sebab kita dah tambah dia punya grease, tambah pun dah smooth, spool laju, laju gila. Okay, aku ada reel yang ni, si Hunter Saturn DC yang belum servis lagi, CC 0VX belum servis lagi. Lepas tu CC Dikas yang belum diservis. Lepas tu yang ni Bueller Zanamek, yang ni pun belum servis lagi. Kalau yang ni tak servis pun tak apa sebab barang dalam dia ni dah banyak dengan grease. Yang ni pakai lenjan sampai bunyi-bunyi kasar baru nak servis pun okey ni. Okey, korang komen yang mana lagi korang nak aku overhaul dan buat servis antara 3 biji.